Dia tulis AF 85 1.8 FE. FE ni mahal apa weh? Sony, Canon, Nikon. Aku tak pasti bolong. Lain macam. Oh, okey, E-mount. So, E-mount biasanya Sony ya. Okey. E-mount tulisan dia kat sini J, atas dia CF lah, J C juga tak tahu lah. Bawah dia RBW. Aku suka tulisan ni. Han tengok kalau nak kata dia terkahwin warna oren dengan warna merah. Dia punya finishing best way macam lens dulu. Okey, macam lens Leica, macam lens Olympus. Habis tu kalau Nikon zaman AI mouse, non AI mouse kan. Sebab dia metal. Tu aku suka. Sebab apa? Anda lah brand yang tak dikenali, okey, tak famous. Kemudian hang buat finishing macam ni. Untuk long term best lah. Hang beli brand-brand yang dalam pasaran yang padu-padu, plastik. Yang ni metal weh. Okey. Lens ni harga baru, minta maaf aku tak sure berapa. Yang setahu aku brand Vitrox ni memang murah, sangat murah. Okey, berbanding brand-brand lain, brand-brand original lain, memang dia murah. Dan yang best dia, macam aku kata lah, dia ada autofocus. Kalau dulu dia keluar, dia manual focus, pening apa semua kan. So yang ni untuk nak buat foto, insyaAllah tak ada isu lah kan. Cuma kebagusan dia, bagus dia tak bagus tu, tak tahu. Siapa yang biasa pakai, hampa boleh komen. Okey. Sekali pegang, 72 okey, 72. Sekali pegang, hang rasa macam hang tak pegang 85 1.8. Hang rasa macam pegang 85 1.4. Cuma dia slim sikit, dia ringan sikit. Itu yang aku boleh kata. Okey. Biasanya jenis lens macam ni, lens portrait. Nak ambil gambar wedding, nak ambil gambar model, nak ambil gambar family. Kalau family kecil, seorang, dua orang, tiga orang, kalau empat ke atas apa semua boleh pakai, tapi kurang sesuai. Apa kena faham kat situ. Distance itu dia punya bokeh memang orang tak bokeh licious lah, memang best lawa apa semua. Fizikal dia kat luar. Okey. Kalau aku tak tengok dalam, aku bagi markah 10/10. Hampa sendiri tengok lah. Hampa tak jumpa cacat. Lawa. Cuma sayangnya lens ni coating confirm rosak. Okey. Coating confirm rosak. Wow. Okey. Kat belakang ni pakai ribbon. Dia tak ada aperture. Dia Sony. Bila aku tengok rupa aperture dia dalam ni, dia ada bentuk kipas. Aperture dia memang dia tiru brand N. Dia ada berapa bilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu. Okey. Kalau siapa-siapa yang gila bokeh, suka bokeh, dalam ni ada blade tau. Ada blade aperture tu. Lagi banyak blade tu, lagi lawa. Okey. Lagi sample bokeh akan terjadi. Orang nak buat bentuk pelik-pelik. Dia ada yang lens 10, ada yang 16. Aku lupa dah kan. Kalau lebih pada 16 aku tak sure. Dia ada brand dari Rusia apa semua. Memang padu weh. Dia blade tu lagi banyak, dia akan mempengaruhi kita punya rupa bokeh tu. Bokeh tu macam mana tau? Okey, ambil gambar aku. Aku clear. Belakang ni jadi background blur, kemudian jadi bulat. Okey. Dalam bulat-bulat tu akan jadi sangat lawa. Okey, lens ni confirm ada coating problem. Kemudian memang asal dia fungus. Cuma aku tak sure fungus ni dah jadi fork ke belum. Sebab kalau yang layer kat tengah ni mungkin dia 50 fungus, 50 fork mungkin. Untuk layer yang kedua dekat sini, kemungkinan dia dah jadi fork. Fungus kita cuci keluar, ulat cuci keluar, minyak cuci keluar, benda asing kotak cuci keluar. Tapi kalau dia dah jadi fork, dia dah jadi haze, tipu boleh keluar. Dulu, kini, selamanya takkan keluar. Dan maintain kekal. Apa akan terjadi? Sama je semua benda-benda kotak ni apa semua. Kena faham lah tu. Hamil sharpness, hamil color akan ganggu. Once, worst, paling teruk, dia akan ganggu hamil autofocus. Sebab macam mata hang kotak, hang nak tengok depan, hang nak tengok jauh. Boleh tengok. Tapi mengganggu. Kalau makin banyak, pasiak masuk penuh apa semua, bye-bye lah. Okey? Apa kena faham macam tu. Sebab tu, ada setengah-setengah orang dia menjaga barang dia. Kalau lens 2-3 tahun sekali, okey, nak setahun sekali boleh. 2-3 tahun sekali hantar servis.
Itu hampa kena ingat. Macam diri kita, sebelum kita sakit kita kena jaga. Dah sakit hang nak jaga, bukan terlambat, bukan too late. Tapi kata better sebelum sakit kita jaga. Okey. So maintenance ni kena jaga. Kereta, motor hampa hantar servis apa semua, kamera, lens apa semua hampa tak hantar servis. Hampa dah guna. Okey. Common sense dia ada di situ. Okey. Macam body kamera seboleh-bolehnya setahun sekali. Tapi kalau kata orang yang guna kerap 6 bulan sekali pun boleh. Tapi kalau katakan orang yang sederhana guna, hampa nak lompat lebih setahun boleh. Kalau boleh jangan melebihi 2 tahun. Sebab dia ada bahagian mechanical part, even ambil mirrorless pun dia ada mechanical part, sebab ambil shutter bergerak apa semua, dia ada gigi apa semua. Okey, di SLR lagilah kan. Jadi kalau hang tak jaga, dia punya jangka hayat akan pendek. Okey, ada setengah orang cakap pandai kata tak kena pun. Itu nasib hang lah kan, tak kena. Sebab katakan macam aku banyak buat servis repair. So pesakit banyak mai. Dari situ kita belajar. Okey. Yang tu aku tak tahu dalam video boleh nampak tak. Nanti aku pegang kamera, aku ambil lain kan. Kat sini besar tak nampak. Okey. Kalau katakan dia banyak simpan kot, ataupun cara simpan dia tak betul. Depan nampak sikit tapi besar. Belakang macam tak ada. Sebenarnya hampir 30-40% kena belakang. Okey, so depan belakang kena. Alright. Baru dia aku tak sure harga berapa macam kata kan. Dia murah. Second hand dia lagilah murah kan. Hampa tak cukup duit beli pakai je. Boleh pakai. Tak cukup duit boleh mahal-mahal. Okey. Kalau hampa ada masalah fotografi, nak servis, nak repair, nak tanya dan sebagainya, nombor aku ada di bawah, di tepi, di atas. Hampa tengok dia ada kat mana-mana. Jangan duk call biasa, jangan duk call untuk WhatsApp, aku tak jawab. Okey. Hampa message dalam bentuk teks, dalam bentuk voice message ataupun video message dan WhatsApp lah kan. Okey. 3 ni kemudian tunggu, insya-Allah aku jawab. Let's say aku tak jawab lepas 2-3 hari, hampa message lagi dan sebagainya kan. Dan let's say kalau contoh kalau ada orang yang aku tak jawab langsung, okey. Kalau aku tak jawab langsung, biasa kita manusia apa semua kan. Kalau kita tak jawab langsung, boleh tanya orang lain kan. Sebab kat dunia ni, kat Malaysia ni, bukan aku seorang aja, ada je insan lain yang boleh buat, insya-Allah lah kan. Okey. So takat tu je aku review hal ni. Okey kan. Bye. Assalamualaikum.